Okey, hai. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam silibus untuk tajuk Facebook. Okey, hari ni macam yang anda tahu, Facebook ni adalah satu platform social media yang menjadi kegemaran satu masa dahulu dan masih lagi berfungsi untuk masa sekarang. Di mana kalau anda lihat, kebanyakan di Facebook mempunyai komuniti-komuniti yang agak strong, agak besar untuk komuniti-komuniti tersebut bergerak secara aktif. So, hari ini kita akan rungkaikan panduan lengkap untuk anda mendaftar Facebook. Langkah-langkah untuk kita nak daftar Facebook ni. Okey, yang pertama, anda perlu layari laman web rasmi iaitu www.facebook.com, ataupun kalau anda tidak mempunyai platform ataupun anda tidak mempunyai aplikasi Facebook, di mana untuk pengguna Android anda boleh pergi ke Google Play Store ataupun untuk Apple App Store untuk pengguna iOS. Okey, anda dah download aplikasi Facebook di handphone anda. Okey, sekarang untuk anda buka akaun Facebook anda. So, sekarang anda perlu pada create new account. Klik pada button tersebut and then anda start untuk proses pendaftaran. Selepas anda register akaun yang anda yang baru ni, seterusnya anda perlu memasukkan maklumat-maklumat peribadi anda, detail-details anda tentang email anda, tentang nombor telefon, password, tarikh lahir dan juga anda punya jantina. Pastikan anda berikan maklumat yang tepat sebab apa? Ini adalah untuk pengesahan akaun Facebook anda. Selepas itu anda akan diberikan satu pengesahan identiti di email anda. Sebab itu anda perlu berikan detail sebentar tadi, detail maklumat anda yang tepat. Jika anda masuk detail yang salah, contohnya alamat email yang salah, jadi pengesahan identiti itu tidak dapat disampaikan kepada anda. Jadi masukkan email yang tepat, angka yang tepat dan pengesahan identiti akan diberikan di email anda untuk anda proceed. Selepas anda beri pengesahan di email, anda perlu untuk melakukan kemaskini profil anda. Kenapa anda perlu mengemaskini profil anda? Sebab apa? Profil anda ini mewakili diri anda, mewakili bisnes anda. Pastikan akaun anda yang anda cipta ni anda betul-betul jaga. Anda perlu upload gambar yang bersesuaian dengan bisnes anda dan anda juga perlu tambah details di bahagian description. Sebab apa? Ini akan bantu prospek dan juga kenalan ataupun surrounding di dalam Facebook itu untuk mengenali anda lebih baik. Sekarang untuk anda mencari rakan-rakan dan kenalan anda di Facebook menggunakan bahagian search. Facebook ni juga dia bagi cadangan tahu beberapa kenalan untuk anda jadikan mereka sebagai kita punya kawan di dalam Facebook. Kadang-kadang dalam kontak kita tu Facebook dah detect dah orang ni ada Facebook dan Facebook ini mencadangkan kita untuk add mereka sebagai kawan. Okey, sekarang akaun anda dah sedia untuk digunakan. So, anda hanya follow beberapa langkah ini sahaja, akaun anda dah ready. Sekarang ni anda boleh muat naik status anda boleh naik dan share gambar serta video dan anda boleh share macam-macam lagi jenis kandungan yang bersesuaian dengan bisnes anda. Jadi, jangan lupa untuk anda explore tentang story, marketplace dan juga groups.